Infinix Note 50 Pro Plus finally masuk Malaysia. Nampak? 100 kali periskop kamera, 100 watt plus 50 watt wireless. Wah, ini memang beast lah. Okay, jom kita unboxing. Dari kotak kita nampak lah dia fokus pada kamera dan charging speed yang laju. Dan inilah dia phone-nya, Infinix Note 50 Pro Plus. Design dia memang unik, berbeza daripada yang lain. Tak silap aku, nama body dia Ultra Resilient Armor Alloy Metal Frame. Hands-on memang terasa solid. Untuk Note series, aku rasa ini yang paling solid aku pernah pegang. One thing Infinix lain daripada yang lain, korang tengok sendirilah design kamera dia. Unik kan? Lagi aku suka dia tak ada fingerprint magnet. Ni favorite lah. And then free casing dia pun memang menarik. Cantik je kat sini kan. Menggunakan engine DeepSeek. So korang dah ada AI writing, AI recording system dekat dalam phone ni. Ada fungsi AI writing untuk kemaskan lagi ayat yang korang nak buat. Contohnya macam gini. Tolong bayar hutang kau. Kindly insert to settle debt you owe to me at your earliest convenience. Kan sedap dengar tu. Lepas tu boleh aktifkan active halo lighting yang korang boleh tengok dekat belakang ni. Nampak? Dia hidup. Tapi apa fungsi dia? Salah satunya ialah letak jari korang dan korang boleh ukur blood oxygen dekat situ. Canggih kan? And then dekat kotak dia pun dah tunjuk kekuatan phone ni, iaitu charging speed dia yang laju. Katanya guna hyper mode boleh charge full 32 minit sahaja. Dan dia ada 3 mode: hyper mode, smart mode dan low temperature mode. Dengan kapasiti bateri dia 5209 hour dan support 50 watt wireless charging. Aku tak sabar nak try phone ni. Tapi kan kata Infinix, kalau korang check dekat TikTok Infinix Malaysia, korang ada peluang untuk bawa balik satu Infinix Note 50 Pro Plus 5G ni. Try lah luck korang kan. So stay tune untuk full review. Aku akan test dulu phone ni. Wow, hebat sekali.